Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Hari ini kita akan unboxing satu produk, iaitu pemadam api portable yang kecil, yang satu botolnya sebesar 1 liter. Sesuai untuk diletakkan di dalam kenderaan, tapi kalau di dalam kenderaan perlu letak yang tempat yang sesuai, yang sejuk. Contohnya di bawah seat yang tidak direct pada sinaran cahaya matahari lah, gitulah. Okey, dan sesuai untuk rumah yang kecil lah, letak di dekat berdekatan dengan kawasan dapur. Jika berlaku kebakaran, mudah kita nak padamkan dia. Okey, jom kita buka bungkusan packaging ni ya, baru sampai. Saya beli 2 botol. Kita buka packaging dia begini. Okey, saya beli ni dia sekali monggang dia. Ni dia barang dia. Saya beli di Shopee. Jika anda berminat, boleh tekan link di bawah nanti ya. Okey, tulisannya cantik, alhamdulillah. Rasanya bungkusan dia dengan bubble wrap semua. Saya beli dengan harga promosi, murah aja. Ya, kita buka, tengok apa yang di dalam. Video ringkas saja. Okey, kita buka. Kita buka. Okey, buka dia. Okey, itulah dia. Alhamdulillah, nampak gaya pembungkusan bagus. Dia punya ni pun tak ada yang pecah, tak ada yang patah. Ini dia punya daripada kilang ya. Alhamdulillah, bungkusan bagus, tak pecah. Kadang-kadang pantaran ni boleh menyebabkan dia punya ni pecah. Kadang-kadang nasib juga. Inilah dia rupa dia. Pemadam api ni brand dia, nama dia Firestop lah macam ni. Sebenarnya ada banyak kat kedai-kedai pun ada jual juga, tapi lagi murah kalau kita beli online. Ini ya, pemadam api dia. Saya beli 2 1 liter. Saya sebenarnya letak kat rumah sebenarnya. Kita buka, kita boleh tarik je. Ini kita screw kat dinding, atau mana-mana kita letak kat dinding tu, kita boleh tarik je nanti. Kita tarik je itu. Okey, sebenarnya bagus benda ni, keselamatan. Kita tengok ya, dia punya ni luaran dia macam ni. Kita tengok luaran dia begini. Itu Firestop. Kalau kita baca sini, kalau kita boleh fokuskan dia, kalau boleh baca boleh dia. Bahasa Inggeris ada, bahasa Perancis ada, macam-macam bahasa ada sini. Tapi basic dia pemadam api lah. Rupa kepala dia macam ni, macam aerosol biasa. Kepala macam penyembur minyak wangi, penyembur reset pun. Reset lain sikit lah. Inilah kepala dia. Maksudnya kita sembur je bila kita nak pakai, macam sembur ubat nyamuk. Ada umpur spray cat pun ya, sama. Lepas tu bawah dia macam ni. Kalau tengok sini, expired date dia ialah pada tahun 2030. Manufacturing date dia bulan 10 baru ni, 2024. Baru lagi nak masuknya ni. Itu yang bagusnya, baru lagi. InsyaAllah boleh pakai lama, tahan lama. Ini rupalah je. Ada 2 saya beli ni. Dia punya megang dia macam ni. Bila kita nak screw kat dinding tu, ataupun tempat-tempat yang sesuai lah, kita bawa screw sini, kita tebuk dinding, lepas tu kita letak, kita ikatlah pada dinding tu. Kita letak kat dapur ke, tepi peti ais ke. Bila kita nak yang tu kan, bila kita nak pakai nanti kita tarik je macam tu. Lepas tu kita spray je. Inilah pemadam api. Pemadam api dia ni. Kita tengok sekali lagi luaran dia. Firestop ni. Ini rupa je. Baca kalau dapat lihat apa yang dia tulis. 1 liter 1000 ml. Dan sampai 2030. Harap-harap kita ni beli ni bukan apa sekadar persediaan. Kalau berlaku malapetaka, kita pun tak tahu kan. Kita cuma buat persediaan. Pokoknya ada pemadam api yang kecil ni untuk padamkan api sementara kan. Inilah barang dia. Sekali lagi saya tunjuk kepala dia macam ni. Bila kita nak pakai tu, kita spray je macam ni. Video ni untuk spray tu nanti saya akan buat, ataupun kita tengoklah kat mana-mana video lain selain video saya ni di YouTube. Boleh ada juga orang lain buat review, tapi saya nak tunjuk yang saya buat ni lah, yang saya beli ni di Shopee. Nanti saya sediakan link di bawah ya. Kalau yang minat boleh beli melalui link saya tu. Jadi saya rasa untuk video kali ini sajalah yang saya nak review open box pemadam api Firestop yang saya beli di Shopee. Kalau yang minat boleh lihat link disediakan di bawah. Terima kasih semua. Boleh sesuai untuk rumah yang kecil, untuk dapur-dapur tu, mungkin akan emergency ke apa kalau berlaku kebakaran, ataupun sesuai juga diletak dalam kereta, di dalam lori,
untuk keselamatan. Kalau saya kata ada kenderaan kita atau kenderaan orang lain yang mungkin ada kebakaran kecil, kita boleh padam guna ni. Sekadar kata persediaan, apa-apa akan berlaku pada masa akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi kerana datang ke video saya. Untuk video kali ini sajalah yang saya ingin tunjukkan kepada anda semua. Terima kasih sekali lagi kerana datang ke channel saya. Jika anda semua masih ada masa yang terluang, boleh lihat video saya lain. Jika anda berminat untuk memilih produk ini, boleh tekan link yang disediakan di bawah description. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.